Satu lagi orang yang telah mengutuk, saudara. Pernah tak dengar satu cerita? Tangan seorang makcik pemandi jenazah melekat pada jenazah. Tangan seorang makcik pemandi jenazah lekat pada tubuh jenazah. Tak boleh cabut, saudara. Kisah ini berlaku dulu kala. Dia menyatakan seorang makcik pemandi jenazah wanita mestilah wanita. Mandi jenazah wanita mestilah wanita. Jadi makcik wanita ni dia tepuk jenazah, dia kata, kau ni dulu masa hidup kau ni pelacur. Dia pegang tubuh jasad perempuan yang meninggal ni, saudara. Tangan dia tak boleh lepas, saudara. Kisah ini panjang juga, saudara. Saya pendekkan cerita, saudara. Sampai makcik tu kena rotan 80 kali lah, saudara, baru tangannya lepas. Sebab kau tidak boleh menuduh. Jangan menuduh. Jangan lepas cakap. Kau Din Mustafa jangan macam perempuan. Perempuan dia jenis lepas cakap. Nak kentut pun main lepas, nak cakap pun main lepas. Kita orang lelaki jangan macam perempuan. Kita yang kontrol perempuan. Kita yang kontrol perempuan yang susah nak dikontrol. Jangan main lepas cakap. Jangan main tuduh orang. Menuduh orang ni sedap aja. Kau ni dulu masa hidup kau ni pelacur. Tapak tangan dia tak boleh renggang, tak boleh cabut, saudara. Ditanya oleh orang-orang yang ustaz-ustaz, tanya, ini kisah zaman dulu-dulu, saudara. Engkau ada cakap apa-apa tak dengan mayat ini? Tak ada, saya tak ada cakap apa-apa. Orang perempuan menipu kuat. Orang perempuan dah mengata, kata kau dengan mengata dia je. Tak ada. Orang perempuan kuat mengata. Mengaku haram. Zaman Imam Malik ijam Grabda. Masya Allah, benar. Imam Malik. Maka Imam Malik tanya dengan dia, kau ada tak mengata apa-apa perempuan? Tak ada. Kau cakap betul-betul, ada tak kau mengata dia apa-apa? Maka mengakulah dia, saya mengatakan bahawasanya perempuan ni telah melacurkan pelacur dulu ya. Allahu Akbar, kena rotan 80 kali. Tapi rotan 80 kali zaman rotan, hukuman rotan tak macam rotan kat penjara lain. Dia tak, kalau kena rotan macam kat penjara zaman sekarang 80 kali, meninggal itu makcik. Rotan dulu just mencabuk saja, dia mencabuk saja kan. Tapi dicabuk, saudara, kali yang ke-80 maka tanggallah tangan daripada jasad si mati ini tadi. Relax, saudara, kita tak tahu hukuman kita. Mulut kita kena jaga, rasa kita kena jaga, hati kita kena jaga. Mengata orang, apatah lagi orang yang telah bertaubat, telah berlaku baik, telah insaf, jangan kau kata lagi. Maka bersyukurlah. Kau mengata lagi, dia akan kena balik pada kau, insya Allah. Ini kisah benar, saudara.